Memang ada tau orang yang batuk dia dah 2 bulan pun tak lega-lega. Memang ada. Dah telan macam-macam tapi masih lagi tak lega. Mai Kak Nuna nak share macam mana nak bantu orang yang ada masalah batuk yang berpanjangan ni. Sebelum tu, Kak Nuna minta tolong like, follow dan share video ni supaya lebih ramai lagi dapat info kesihatan melalui video Kak Nuna ni. Memang kadang-kadang dah macam-macam kita telan tapi batuk ni tak lega-lega juga. Dan yang paling kita rasa stresnya sebab kadang-kadang dia boleh extend sampai lebih 2 bulan. Actually, selain daripada perubatan moden, kita ada juga herba yang digunakan untuk nak bantu masalah batuk yang berpanjangan ni. Macam tiger meat mushroom ni, dia banyak digunakan secara tradisional di kawasan Asia Tenggara macam Malaysia, Indo, Thailand. Dia bantu untuk masalah berkaitan dengan paru-paru macam semput, penat, batuk berpanjangan. Yang Kak Nura nak share ni, yang ini tiger meat mushroom, dia dalam bentuk tablet kunyahan, dia perisa coklat yang sedap. Kanak-kanak dan dewasa pun boleh ambil. Kalau macam kanak-kanak tu, start daripada umur 2 tahun dah boleh ambil dah yang ini. Kak Nura dah try, memang taste dia sedap. Yang penting sebenarnya dia boleh bantu untuk masalah batuk yang berpanjangan.